Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jatra, kembali saya Zaza. Tadi Zaza bersama husband. Okey, kita berada di Thai. Jamu Sera ditemani oleh ikan emas yang comel-comel. Nampak ada ikan emas yang comel-comel. Di sana ada ikan emas comel. Okey, hari ni Zaza ask YouTuber Zaza ask makan apa? Okey, Tamim Jamu Sera macam husband Zaza. Dia makan nasi rasanya. Nasi goreng. Nasi goreng apa bang? Buka puasa. Nasi goreng. Nasi goreng petai. Dan lepas tu macam Zaza makan kena rebus. Tentunya favourite Zaza lah kan. Sotong tom yam. Okey, air kami yang special ni air sebab buka puasa ni kena memerlukan air yang banyak. Kalau husband dia ada air mangga. Nampak tak? Lepas tu air teh tariknya. Macam Zaza pula. Air kosong tentu dah ada tu. Seorang satu. Okay, sama. Ada air coklat. Dan ada air teh tarik. Ais. Teh tarik ais. Jadi teh ais. Okey. Kita hadap ke sini semula. Sebab apa Zaza memilih air coklat? Sebab hari ni Zaza pakai ala-ala coklat. Strawberry tak ada. Sebab dia tak nak blend sekarang ni. Dia takut orang ramai datang ke kedainya. Waktu sekarang sibuk. Nanti orang tengok dan orang nak. Okay, ini air coklat Zaza. Sama-sama dah pakai kan? Zaza hari ni. Teh. Air Zaza juga sama. Sama juga dengan warna bag Zaza. Okay, nampak? Okay lah. Kami nak berjamu Sera dahulu di sini. Jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube. Kita tak selalu.